Siapa tak kenal dengan si kecil comel Aisyah Diarana, anak kepada pasangan pelakon Rozita Cik Wan dan Zain Saidin kan? Populariti Aisyah atau Echa ini sekarang mengalahkan Cik Ta dan Zain sendiri. Malah setiap kali dibawa menyertai majlis hiburan atau sesi bertemu peminat, Aisyah pasti akan menjadi tumpuan. Dek kerana itu dengar kata Zain dan Cik Ta nak pasang bodyguard pula untuk jaga Aisyah. Betul ke? Tapi eloklah juga kan. Lebih-lebih lagi musim jualan murah sempena nak raya nanti. Takut tak terkepung pula Cik Tah dan Zain kalau tak ada orang yang nak jaga Aisyah nanti. Okeylah, jom kita dengar apa komen Zain. Kita akan banyak travel. Kata saya bulan ni kita akan pergi ke 4 venue Mood Republic. So Aisyah akan ikut. Jadi kat situ kita orang tengok macam mana lah, mungkin akan bawa turun kebun dan sebagainya, sebab tak nak dia terperap juga dalam bilik saja kan. Tapi yang penting adalah kita pastikan keselamatan dia lah. Bodyguard sendiri untuk Aisyah, jaga dia tu, pasti tak ada orang boleh kelumun dekat pegang dia contoh tanpa kita memberi kebenaran contohnya. Okay, so Aisyah kalau bawa pergi event macam mana reaksi dia? Okey. Dia kalau bila saya dengan Cik Ta saja seronok huha-huha kalau tengok Instagram sebenarnya. Bila ada orang ramai dia diam sikit, dia akan observe dulu. Dia jenis yang dia kena tengok dulu bila dia selesa ke tidak. Dia tahu mungkin dapat tengok aura orang tu juga. Baby ni kan dia dapat rasa. Saya pastikan saya kata ada bodyguard ni akan jaga dia lah. So sekarang ni kalau tengok dia lagi popular daripada mak dengan bapak ni pergi mana-mana je memang orang nak bergerumun, ambil gambar semua. Saya okey. Cuma bisa kata kalau nak ambil gambar semua, saya pastikan saya akan cakap Cik Ta, Cik Ta ataupun manager kami mana yang orang kami kenal yang dah memang dah close, kami dah bagi kebenaran, dah authorize untuk diorang pegang ke apa untuk jaga Aisyah. Dan saya rasa memang satu benda yang normal dah sekarang untuk baby selebriti ni lebih popular daripada mak bapak diorang. Orang semua nak tengok baby, tak kira baby mana pun. Saya tengok semua selebriti baby ni semua jadi popular. So Aisyah tu termasuklah salah satu baby yang popular. So alhamdulillah lah, saya bersyukur.